kita akan pusing satu wing baru sampai ke wing lama, patah balik ke sini kita tengok. Dengan musim raya sekarang ni, so kita tengok adalah bazar raya kat tengah-tengah ni kan. Let's go. Memang besar gila lah. 3 tingkat, panjang dia pun lebih kurang macam 1 kilo ada. 1 kilometer panjang dia. Ini kedai favourite saya, food local. So sekarang ni kita dah sampai ke hujung. Inilah dia punya hujung paling awal sekali, atau kata barat dia lah, paling ke barat sekali. Yang tadi kita start daripada timur, dan sekarang ni kita dah ada di penghujung dan kita akan patah balik sekarang ke sana. Ya, Cik? Ya? Produk ni konten lah. Konten untuk marketing kan. So dah apply permit ke? Tak ada. Ada ke? Kena ke? Kena apply permit dulu. Okey, so disebabkan atas beberapa faktor keselamatan dan legal, kita tidak dibenarkan untuk teruskan penggambaran demo kita gunakan kaki bionik ni untuk tawaf. Beberapa kali lah di mall ni, tapi kita dapat daripada hujung ke hujung daripada. Okay, so kita dah balik ke office Equine. Apakah daya, kita cuba nak buat video ketahanan, kemampuan, kebolehan kaki bionik kita tu untuk berjalan di mall yang terbesar di Malaysia ni, tapi tanpa kebenaran dan permit kita tidak boleh teruskan kita punya video tadi tu semua. Apa dia daripada hujung ke hujung tu lebih kurang berapa, 800 meter ada lah kan, hampir 1 kilo lah. Pada saya rasanya hampir 1 kilo dan dalam masa tak sampai 20 minit dan saya tak penat. Nampak kebolehan kaki bionik itu memang mantap. Okay, kita boleh gunakan untuk aktiviti harian kita. Contohnya kita nak bawa ibu bapa kita yang dah tak larat jalan dekat mall macam itu, ataupun mall yang lain pun boleh lah, tak ada masalah. Nantikan video kita yang seterusnya, insya-Allah. Jumpa lagi kan. Assalamualaikum.